Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita direzekikan untuk dapat bertemu. Walaupun saya tadi dah cuak jugalah daripada rumah tadi, tersedar lewat. 5.30 baru tolak. Saya kata, tak tahulah pukul 10 ke pukul 11 tak kelas ni. Tapi Alhamdulillah sampai juga. Bukan dengan sebab karamah, tapi sebab pecut sikit. Dan Alhamdulillah sempat kita sama-sama bertemu pada hari ini. Dan semalam pun sempat saya siapkan sikit untuk nota dan juga rujukan kita pada hari ini, iaitu sambungan terjemahan kepada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan insya-Allah moga-moga dengan majlis ini sikit-sikit buku pun siap, kita pun dapat pelajarannya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayah ibu yang dirahmati, dalam pertemuan yang lepas kita telah meneliti satu perbahasan hukum yang penting, iaitu apabila ayo susahlah saya nak cakap Kuala Lumpur ni, hentam je lah ya. Apabila ayo bercampur dengan sesuatu benda yang boleh mengubah sifat ayo mutlak. Ayo mutlak tak cukup 2 kulah. Main ayunya sikit, katakan dalam jak ke dalam baldi ke, kemudian air tu bercampur dengan satu benda lain, dan benda tu pula bersifat serbuk, atau benda itu cecair yang lain. Contoh campur dengan kicap ke, bercampur dengan sos ke, benda cair yang lain, atau memang serbuk apa nama, saya sebut serbuk tu kerana air dia akan meresap masuk dalam benda tu, dia akan meresap masuk dalam air. Itu maksud serbuk tu. Kalau benda yang berketui ni, dia tak meresap, tapi mungkin dia mengubah air. Jadi kalaulah air mutlak sudah bertukar salah satu sifatnya, dan pertukaran itu teruklah, maknanya kita kata mak lu dah tak jadi air dah ni. Dah jadi air kunyit, dah jadi air sos, dah jadi air 7up contoh, bercampur dengan Pepsi ke apa ke, sehingga bertukar salah satu sifat atau 2 sifat atau ketiga-tiga sifat air. Apa dia? Baunya atau rasanya atau warnanya. Maka ketika itu sudah tidak lagi boleh air mutlak itu digunakan untuk tujuan bersuci, iaitu untuk berwuduk dah tak boleh, untuk mandi wajib dah tak boleh, untuk beristinja tak boleh. Atau apa dia buat air tu? Kalau air kunyit, nanti masa masak rendang ke apa, campur je lah. Ataupun siram pokok, tak tahulah kalau pokok lagi subur, kalau siram dengan air kunyit, ikutlah, dia benda suci. Kalau dia bercampur, air mutlak tu bercampur dengan benda suci, air tu tetaplah suci. Cuma dia tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Dan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini juga, kita telah masuk pada satu perbahasan, iaitu sekiranya air mutlak itu bercampur dengan satu benda yang lain, maknanya sama ada serbuk atau cecair lah. Tetapi masalahnya, benda itu sudah hilang sifat asal dia. Sehingga setelah bercampur dengan air, seolah-olah air tak berubah pun. Contoh, dalam buku yang sedang kita belajar ini,
Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullah subhanahu wa ta'ala mendatangkan contoh apa nama air mawar. Mawar kalau ikutnya dia berbau. Mungkin warnanya juga tidaklah warna air, dia mungkin kekuningan sikit ke, ya tak? Dia keruh sikit. Kemudian rasa dia mungkin pahit. Saya pun tak pernah rasa air mawar, kan rasa kan kolu pula. Okey. Dia ada rasa tersendiri dia ada warna dia yang mungkin tidaklah putih tetapi dia mungkin kekuning-kuning sikit dan dia ada bau. Yang paling penting dia ada unsur bau. Kalau ikut sepatutnya, kalau air campur dengan air mawar, mestilah air tu akan terkesan kalau air tu sikit je. Tapi kalau air tu banyak yang amat-amat, sampai 3 baldi campur dengan setitik mawar, mungkinlah tak terkesan. Kalau ketika itu kita pun tahu maknanya kalaulah air mawar tu memang baunya ada, rasa dan warnanya ada. Tetapi oleh kerana terlalu sedikit, campur dengan air yang banyak, yang amat-amat, walaupun tak sampai kepada 2 kullah, 2 besen je contoh, 1 baldi je contoh. Tapi dah sikit berbenar apa namanya air mawar tersebut, dia tidak memberikan kesan kepada air mutlak. Tetap kita rasa airnya elok. Bau air mutlak masih lagi bau air mutlak. Warna tetap warna air. Ketika itu tahulah kita, walaupun di dalam air tu sudah ada sedikit unsur mawar, kerana dah bercampur, tetapi tetap air itu dipanggil air mutlak. Sebab tidak berubah baunya atau warnanya atau sifatnya. Tapi kalaulah banyak, contoh di bantainya tiga cawan air mawar tu bubuh dalam air mutlak yang hanya dalam 1 besen. Baulah jadi bau air mawar. Maka samalah kes dengan air kalau dah bercampur dengan kunyit, serbuk kunyit sehingga menyebabkan air tu berwarna kekuningan, bau pun bau kunyit. Maka kita kata dia hanya suci tetapi tidak boleh untuk digunakan untuk tujuan bersuci, iaitu menghilangkan najis atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Okey, soalan yang telah kita terima minggu lepas ni, saya refresh balik, saya tak ulang lah, cuma kita ingat semula. Iaitu sekiranya air mawar tu ditakdirkan gamaknya air mawar tu tak cukup baja ke gamaknya, orang yang nanam tu kedekut benar tak nak beli baja, dia lantak, dia kata biarlah bumi lah bajanya. Lepas tu kadang letaknya tek kucing, kononnya buat baja, udah rosak pokok mawar tu. Bila diperah airnya, tak ada langsung bau. Warna pun serupa macam air mutlak. Rasa pun kalau kita rasa sikit, kalau orang tak tahu cerita ni, harus orang ingat ni air mineral. Dia dah teruk, dia memang dah rosak sifat dia. Okey, tetapi kita tahu dia bukan air mutlak, dia adalah air mawar. Kalau dia bercampur dengan air mutlak, macam mana kita nak iktibar air mutlak tu masih suci ataupun tidak? Dalam pertemuan yang lepas, kita sudah menyatakan bahawa kita kena andaikan air mawar yang dah bertukar sifat ni, dia dah tak ada bau mawar, tak ada rasa mawar, tak ada warna mawar. Kita kena uji sebanyak bilangan air mawar tu dengan 3 cecair yang lain. Ni semua saya ingatkan balik ni. Sebab dah lama kita 2 minggu lepas baru kita jumpa 2 minggu sekali. Tuan-tuan tak lalu nak jumpa seminggu sekali. Kalau tuan-tuan lalu datang ke Kuala, saya datang ke tuan-tuan, tuan-tuan datang ke Kuala. Saya datang ke tuan-tuan, tuan-tuan datang ke Kuala. Orang Kuala mesti setujunya kan. Baik, makanya apa yang kita kena uji, iaitu kita kena cari 3 cecair yang lain. Apa dia? Ruman, apa bahasa Melayunya? Ruman, buah merah yang besar, tak apa. Dia 5. Teruk no. Dia 5. Maknanya kita kena cari jus dia 5. Ambil biji buah dia 5 tu, ambil isinya, kita kisar, buat jus. Untuk minum ke? Lepas tu minum je lah. Cuma sekarang nak test dulu. Satu lagi iaitu buah anggur. Kita beli buah anggur. Kemungkinan besar anggur hitam lah sebab kita nak tengok warna dia tu. Kan? Ambil anggur hitam, kemudian kita blender untuk dapatkan jus dia. Okey, satu lagi kita belilah Arabic gum. Arabic gum. Kemudian kita campur dengan air, kita masak ke apa ke, biar dia jadi air kemenyan Arab. Arabic gum. Apa tujuannya?
untuk menguji. Kita tanya pada orang, sekarang saya nak uji. Kita tanya, sekarang ni Yop, dalam Mika punya besen yang Mika timbul masalah ni, ayur mutlak ada banyak mana? Dia kata ayur mutlak kira penuh satu besen lah. Kemudian tercampur lebih kurang, awak masa nak pindahkan ayur mawar tu tersilap, tertuang sikit. Agak-agak ada kot secedok. Secedok ayur mawar sudah bercampur dengan satu besen ayur mutlak. Dan ayur mawar tu dah rosak, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Maka kita pun ambil untuk uji. Dari sudut rasa, kita uji dengan ayur delima. Kita ambil secedok ayur delima, ambil ayur mutlak yang lain, letak dalam besen yang saiznya sama, kita tuang. Lepas tu kita rasa ayur tu. Ada tak rasa delima? Ada. Kalau ada saja, bererti ayur mutlak yang dah bercampur dengan ayur mawar tadi diiktibar sudah tidak lagi boleh menyucikan. Sebab setelah diuji dengan ayur delima, sudah bertukar rasanya. Okey, katakan setelah secedok ayur delima itu, kita tuang dalam ayur satu baldi tadi, tak bertukar rasanya. Tetap rasa ayur mutlak. Okey, bererti tidak berlaku perubahan dari sudut rasa. Kita kena uji pula dari sudut warna. Kita pun ambil lah anggur yang telah kita kisar tadi, yang kita dapatkan jusnya tadi. Kalau berasa tak nak ni, beli kat kedai, senang cerita. Kan satu hair pula nak kisar lah apa semua. Nak blender. Okey, ambil satu secedok ayur anggur tadi, kita tuang dalam ayur mutlak yang telah diisi dalam satu besen tadi. Apa tadi? Kita buat contoh besen tadi kan? Bertukar tak warnanya? Bertukar. Berarti ayur mutlak yang satu besen tadi, yang sudah bercampur dengan ayur mawar tadi, sudah tidak boleh digunakan kerana dari sudut warnanya sudah berubah. Walaupun tak nampak di mata, tapi setelah kita uji dengan ayur anggur, berubah. Maka kita iktibarkan ayur mawar tu, kalau dia kembali ke asal, dia akan mengubah warna ayur mutlak. Katakan setelah kita uji satu cedok ayur mawar tadi, anggur tadi, jus anggur tu, setelah kita ambil secedok dan bubuh dalam besen tersebut, besen ayur mutlak tadi, baldi, kita ambil contoh tadi, baldi ayur mutlak tadi, setelah kita tuang, tak ada pula bertukar warnanya, tetap warnanya warna ayur mutlak. Okey, tinggal satu lagi ujian, iaitu bau. Rasa udah dengan menggunakan ayur delima tadi, warna pun udah, kita dah uji dengan ayur anggur. Tinggal lagi satu, iaitu untuk menguji bau. Sebab bau Arabic gum ni dia ada bau, dia ada bau tengik dia sikit. Dia ada bau dia. Bau macam bau getah lah maknanya. Nak kata teruk sangat idak, nak kata terlalu tak berbau sangat, dia tengah-tengah. Berbau tapi taklah berat sangat, taklah ringan sangat. Kita pun ambil lah cecair jus Arabic gum. Memang orang tak ada jual lah. Kita belilah sendiri, lepas tu kita kisar dalam air ke, ataupun kita rebus ke sampai kawan tu cair ke, ikutlah. Kita dapatkan jus Arabic gum. Ambillah secedok, bubuh dalam air mutlak satu baldi yang lain lah. Tapi pasti kuantiti airnya sama dengan kes mula-mula air mutlak tercampur dengan air air mawar tadi. Setelah kita letak secedok tadi, sebab kenapa secedok? Sebab memang kesnya adalah secedok ayur mawar yang dah tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna ni, sudah bercampur dengan ayur mutlak. Makanya setelah kita uji dengan yang terakhir, ayur Arabic gum tadi, lepas tu kita dah tuang masuk dalam ayur satu baldi tadi, kecil ke bau. Mak le bau, dah berbau bau gum. Arabic gum punya bau. Bererti tahulah kita, ayur mutlak yang dah bercampur dengan ayur mawar, yang ayur mawar tu ditakdirkan Tuhan dah tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna tu, dari sudut hukumnya, kita mengandaikan kalaulah ayur mawar tu kembali ke asal, pasti dia akan mengubah bau, dibuktikan dengan Arabic gum tadi. Tapi katakan setelah kita menguji
keseluruhannya, tiga-tiga tak jumpa juga. Sampai hati bagi kat orang belakang je, orang depan tak dapat. Oh, sampai hati tak apa. Waalaikumsalam, saja ngaco. Okey, setelah diuji dengan tiga-tiga cecair tadi, didapati air mutlak tidak bertukar juga baunya, rasanya dan warnanya, barulah kita buat keputusan bahawa air mutlak satu baldi tadi yang sudah bercampur dengan secedok air mawar tadi, hukumnya tetap air itu adalah air mutlak kerana tidak berubah baunya, rasanya dan warnanya setelah diuji dengan tiga cecair yang disebutkan tadi. Dan konsep ini jugalah sama untuk kita mengetahui adakah kalau kita berwuduk, air jatuh daripada muka kita, tertitik air yang menitik dari muka masa basuhan muka kali pertama masa berwuduk, atau tertitik daripada tangan kita masa basuhan tangan kali pertama, atau masa kita sapu rambut tiba-tiba menitik air, atau air yang menitik masa kita basuh kaki kali pertama masa berwuduk. Katakan titik-titik air tu tercampur dengan air mutlak yang kita dah simpan dalam besen contohnya, untuk tujuannya kita nak wuduk, kita cedok daripada air tu, tak nak guna paip katakan. Okey, adakah air yang dalam tong itu atau dalam baldi itu masih dianggap air mutlak? Sama juga kesnya. Iaitu kerana air musta'mal tidak ada bau, tidak ada rasa dan warna. Tetapi ia tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Maka apabila air musta'mal bercampur dengan air mutlak, sama juga. Iaitu kalau kita nak guna juga air mutlak itu, kita kena uji dengan air delima untuk menguji dari sudut rasa, menguji dengan air anggur untuk menguji dari sudut warna, dan menguji dengan air Arabic gum ataupun dalam bahasa dipanggil libanul zakar untuk menguji dari sudut bau. Itu semua dah kita belajar dalam pertemuan yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke perbahasan yang baru, iaitu pada kenyataan Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Beliau berkata, wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'us malma, di muka surat yang ke-8. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Azza wa Jalla menyampaikan pahala bacaan Al-Fatihah kita kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami yang telah menghasilkan kitab yang sangat bermutu ini, sehingga menjadi tatapan dan juga kajian para ulama-ulama besar. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun menjadikan kitab ini sebagai huraian beliau. Maka ia adalah satu kitab yang besar, yang bukan main-main, dan alhamdulillah kita direzekikan untuk mula membacanya. Moga-moga bermanfaat. Moga sampai Fatihah kita kepada beliau, kepada guru beliau, murid beliau, dan seluruh para pembaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, atau juga dikenali dengan nama kitabnya Masailut Ta'lim. Moga-moga sampai pahala Fatihah kita kepada mereka dan kepada semua yang pernah mengambil manfaat daripada ilmu Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, masih lagi di dalam membahaskan tentang bersuci menggunakan air mutlak. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullahu azza wa jalla, wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'us malma.
Saya tajukkan perubahan yang sedikit pada ayat mutlak tidak menjejaskan statusnya sebagai ayat mutlak. Kalau bertukar sifat ayat mutlak, bertukarlah rasa, udah rasa macam, adalah rasa macam kelat-kelat sikit. Taklah terasa benar kelatnya, tapi adalah sikit-sikit rasa tu. Warna, contohnya udah tercampur dengan serbuk kopi, nampaklah dia punya nak ke hitam tu adalah sikit. Tapi nak kata sampai orang kata air kopi, tak lah. Orang kata, udah kenapa air ni macam ke hitam sikit. Nampak? Ada berubah sikit. Atau baunya, atau warnanya, atau rasanya ada bertukar sedikit disebabkan air mutlak udah bercampur dengan cecair yang lain atau bercampur dengan serbuk yang lain, makanya tidak mengapa. Macam contoh kalau kita tengah mandi, tiba-tiba sabun kita tu udah, masa kita bersama sabun tu, sabun kita termasuk dalam air mutlak. Bila kita tengok, nampaklah air tu, bila rasa adalah sikit macam rasa sabun, tapi sikit benar-benarlah rasanya. Tak ada masalah. Boleh digunakan air tersebut untuk tujuan berwuduk, mandi wajib dan juga menghilangkan najis. Jadi perubahan yang sedikit pada ayat mutlak tidak menjejaskan statusnya sebagai ayat mutlak. Tetap ia ayat mutlak walau sudah berlaku perubahan, kerana perubahan itu sedikit sangat sehingga kita tetap menganggap air tu kita masih lagi panggil air. Tapi kalau dah, mak leh, ini bukan air dah yuk. Ini udah kopi, air kopi. Cuba you ingat yang lain, contoh tak? Kan kopi je. Okey, kita minta dah macam-macam sebab air tu dah bertukar. Bererti air tersebut sudah tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci kerana perubahan sudah sangat teruk. Jadi kata beliau, sikit tu banyak mana Ustaz? Berdasarkan uruf. Pada kita dianggap sedikit, sikit lah. Orang kata, maknanya warnanya tak terlalu pekat. Rasanya, adalah rasa tapi sikit. Bau berapa itu, maknanya dianggap ia masih lagi sedikit secara uruf. Orang masih lagi menganggap itu air maknanya. Maka ia adalah masih lagi dianggap air mutlak. Tapi jangan pula orang lain kata, mak yuk Mika ni berwuduk dengan air kunyit ke? Tak, sikit je. Orang lain semua dah nampak warna kuning berpekat berbenar. Dia tetap sikit. Itu dia masalah dia melawan apa yang biasa difahami oleh orang. Maknanya dia akan balik kepada apakah pandangan kita secara biasanya orang mengatakan itu masih dianggap air ataupun tidak. Orang kata perubahan tu sedikit ataupun udah teruk perubahan ni. Dah rasa benar kunyitnya. Udah kuning yuk airnya. Bau pun dah bau kunyit. Kalau orang lalu, apa air ni teruk benar baunya. Nampak orang dah rasa ia bukan lagi air biasa. Maka kalau dah bertukar dengan keadaan yang teruk, dia sudah tidak lagi boleh dianggap sebagai air mutlak. Ini tak payah test yang ini tak payah test. Dah bertukar dah. Baik. Kata beliau, perubahan yang sedikit pada air mutlak yang tidak menghalang nama air pada air mutlak tersebut, dia berlaku perubahan, tetapi perubahan itu tidak menyebabkan kita sampai tak namakan dia semata-mata air. Kita dah namakan dia dengan air sekian-sekian. Dia berlaku perubahan, tapi perubahan yang sedikit. Contoh, terletak katakan adalah secubit serbuk kopi masuk dalam air dalam satu jug. Orang kata, nampak macam itu lain airnya tapi tak ada apa ni? Kenapa air ni rasa dia macam adalah sikit rasa pelik tu, adalah sikit. Maknanya walaupun sudah ada rasa pelik yang sedikit, tetapi disebabkan sedikit itu kita masih anggap ini air. Orang tak, apa air kopi Mika datang ke awak nak berwuduk. Orang tak sebut apa itu, orang sebut, air ni lain macam. Orang panggil air lagi. Maknanya, ketika itu, kata beliau, tidak akan memudaratkan sifatnya yang suci lagi, menyucikan. Jadi saya baca sekali lagi, perubahan yang sedikit pada air mutlak, yang tidak menghalang nama air pada air mutlak tersebut. Orang masih namakan dia air maknanya, tidak akan memudaratkan sifatnya yang suci lagi
menyucikan. Bererti masih tetap ia suci dan menyucikan. Okay, cuba kita tengok nota kaki tu sikit. Selagi, ni nota kaki ni saya tulis untuk mudahkan kita faham lagi lah. Maka selagi ayur itu tetap dinamakan ayur sekalipun sifatnya telah berubah sedikit disebabkan sesuatu cecair lain atau serbuk yang telah bersebati dengan ayur, maka ayur tersebut tetap ayur mutlak. Namun sekiranya perubahan itu sudah banyak, seumpama ayur yang telah bercampur dengan serbuk kunyit sehingga warnanya sudah kekuningan, lalu orang akan menamakannya sebagai ayur kunyit dan bukan lagi ayur semata-mata. Orang dah tak kata, hebat no ayur ni, handai mika yuk. Orang kata, mak le bantainya uduk dengan ayur kunyit. Orang dah nama dengan nama baru. Orang tak sebut ayur semata-mata. Orang sebut ayur kunyit. Maksud dia apa? Itu kerana perubahan yang sudah ketara pada ayur yang bercampur dengan kunyit tersebut. Macam dekat kampung saya, air tanah kampung tu memang hitam. So air tu memang hitam. Kalau setakat jatuh kunyit, tak ada perubahan lah warna tu. Maknanya ayur tu bercampur dengan kunyit maksud dia? Kalau jatuh kunyit ke, maknanya dari segi nak kata perubahan warna tu tak adalah nampak. Kalau begitu dia kena uji macam yang tadi tu juga. Kita ambil ayur yang jeroneh, kalau kita nak guna sebab ayur tu ayur gambut, warna dia macam hitam sikit. Kalau bubuh kunyit tak nampak sebab warna dia macam menghalang, kita ambil ayur mineral, uji. Sebab kita dah terpaksa guna yang lain untuk menentukan adakah kunyit itu dianggap sedikit ataupun banyak. Itu yang saya nampak lah sebab dalam perbahasan fiqh, ujian itu untuk kalau ayur mutlak bercampur dengan benda yang sudah bertukar, sudah hilang sifatnya. Tapi katakan macam kes yang puan tanya tadi, dia ayur tu nanti kita akan tengok ayur yang berubah sebab tanah ni dia tetap ayur mutlak walaupun bertukar warna sekalipun, dia tetap ayur mutlak. Cuma katakan ayur yang warna dia kehitaman tu sebab tanah warna hitam bercampur dengan kunyit sehingga walaupun kunyit tu banyak, secara adatnya tak nampak perubahan sebab warna ayur tu sendiri dah warna hitam, maka dia kena uji dengan ayur lain. Yang saya nampaknya apa itulah. Katakan ayur tu berapa? Satu besen. Ambil satu ayur, beli ayur mineral satu besen, ambil kunyit yang agak-agak berapa tercampur tadi. Katakan satu sudu kecil. Campur satu sudu kecil. Tengok, bertukar tak warnanya, bau atau rasa dengan teruk? Memang teruk. Okey, kalau apa itu, sudah tidak lagi dianggap ayur tanah hitam tadi, sudah dianggap ayur yang sudah berubah. Okey? Ustaz, tapi biasanya kalau macam tanah gambut tu, dia banyak dalam kolam tu nampak hitam. Tapi kalau cedok, dia tak nampak. Yang ditanya ni isu lain. Tanah bercampur dengan kunyit. Kalau ayur tanah tu sendiri tak ada masalah. Nanti kita akan tengok ayur tanah tu sendiri tidak ada masalah. Yang puan tanya tadi, dia isu lain. Ayur tanah tu warnanya kehitaman. Kalau bubuh kunyit, memang tak nampak sebab terhalang dengan warna hitam itu. Jadi macam mana kita nak pastikan ayur tanah tadi, air tanah hitam tadi masih dianggap mutlak ataupun tidak? Kerana dia bercampur dengan kunyit. Kalau dia tak bercampur, nanti kita akan tengok dia memang tetap ayur mutlak. Kalau tanah tu warna hijau, ayur hijau tetap ayur mutlak. Dia ikut. Dia sebab isu tanah nanti kita akan tengok dia tak ada masalah. Jadi balik ke cerita kita, saya tulis di sini. Maka selagi ayur itu tetap dinamakan ayur sekalipun sifatnya telah berubah sedikit disebabkan sesuatu cecair lain atau serbuk yang telah bersebati dengan ayur, maka ayur tersebut tetap ayur mutlak. Namun sekiranya perubahan itu sudah banyak seumpama ayur yang telah bercampur dengan serbuk kunyit sehingga warnanya sudah kekuningan, lalu orang akan menamakannya sebagai ayur kunyit dan bukan lagi ayur semata-mata, maka ayur yang sudah bercampur dengan kunyit itu sudah bukan lagi ayur mutlak. Ini hanyalah suci tetapi sudah tidak lagi dapat menyucikan sebarang benda yang terkena najis, dan ayur kunyit itu juga sudah tidak lagi dapat menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Kita akan didedahkan sebentar nanti oleh pengarang bahawa perubahan pada ayur mutlak disebabkan percampuran antara ayur mutlak dengan satu objek yang lain yang bukan cair dan bukan juga sebut tidak akan menjadikan satu ayur mutlak sekalipun perubahan pada ayur mutlak setelah pencampuran itu adalah perubahan yang banyak. Ini perbahasan yang seterusnya pula. Okey, seterusnya kata beliau,
Sekarang kita akan mula melihat ayur tu kalau ikutnya sudah berubah. Ayur mutlak tu dah berubah sifat. Tetapi tetap dianggap ia adalah ayur mutlak. Maksudnya sekarang ni kita nak melihat berapa keadaan yang tidak mengubah status ayur mutlak. Walaupun ayur itu sebenarnya pada mata kasar kita sudah bertukar sifatnya. Kata beliau, wala yadurru taghayyurun bimukthin wa turabin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Kita berhenti setakat dulu. Kita tengok tajuk dia sekarang ni adalah tajuk beberapa keadaan yang tidak mengubah status ayur mutlak sekalipun berlaku perubahan yang banyak pada ayur mutlak. Bertukar rasa, bertukar bau, bertukar warna, tetap ayur ini dianggap ayur mutlak. Okey, apa kesnya? Kita lihat satu persatu. Sambil-sambil saya lihat buku, saya pun tengok video. Sebab saya risau. Hari tu ni kuliah dekat Candan, dekat Kuala Kangsar. Hari tu dia macam rosak sikit, masalah macam aircon rosak ke apa. Udah dia mentala kipas ke saya. Rupanya janggut saya ni, dia udah menyengit. Orang kata, macam mana nak buat ni? Takkan setiap kali kelas nak pegang apa ni? Ataupun nak kena ikat sesuatu batu ke? Tu saya tengok ni, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tengok video yang ada saya rakam tu, memang nampak benar. Ke kanan, ke kiri. Nampak macam mana? Hadap je lah. Itu satu kenangan lah. Bahaya berjanggut panjang ni. Dia mengikut arus. Alhamdulillah, dia tidak terlalu dekat. Yang tu memang dia kata, Ustaz, kalau jauh sangat tak rasa, Ustaz. Yelah, tak apalah. Daripada awak hangat hijau, biarlah janggut awak Herod sekalipun lentak lah ya. Macam-macam. Tu awak tengok janggut, okey. Tak bergerak elok. Baik, beberapa keadaan yang tidak mengubah status ayur mutlak sekalipun berlaku perubahan yang banyak pada ayur mutlak. Kita tengok. Perubahan ayur mutlak disebabkan bertakung dalam waktu yang lama. Okey. Ayur mutlak berubah sebab bertakung. Kita letak dalam besen lama, udahnya bau dah macam bau besen. Padahal tak ada letak apa-apa dalam tu. Okey. Satu. Perubahan ayur mutlak disebabkan bertakung dalam waktu yang lama. Atau ni semua keadaan yang ayur tu tetap dianggap ayur mutlak. Sebab di hujung dia kata tidak akan bermasalah, tetap dia ayur mutlak. Cuma kita tengok satu persatu masalah dia. Atau ni keadaan yang kedua pula. Perubahan itu disebabkan ayur bercampur dengan tanah atau lumut. Campur dengan tanah. Atau bercampur dengan lumut, udah hijau ayurnya. Atau disebabkan ayur bercampur dengan sesuatu yang ada di dasar ayur. Di sinilah dia akan pergi kepada isu kalau ayur tu berkarat. Sebab apa? Ayur tu lalu dalam kita punya pipe kita berkarat, udahnya keluar tu berkarat. Bolehkah kita berwuduk menggunakan ayur berkarat? Boleh. Tapi kalau doktor kata jangan, bahaya. Kalau Mika terhisap, Mika akan bermasalah kesihatan. Itulah masalah lain. Kalau tak ada masalah dari sudut kesihatan, boleh berwuduk menggunakan ayur disebabkan kesan karat yang ada dalam pipe. Kerana ayur itu berubah disebabkan sesuatu yang ada di dasar ayur. Kalau sungai, dasar dia di bawah tu lah. Laut di bawahnya. Atau kalau ayur yang lalu dalam pipe, dasarnya adalah pipe kita tu lah. Termasuk keladak ke bawah. Termasuklah tu. Keladak ke tangki. Sekali, sama kes Okey. Atau kerana ayur bercampur dengan sesuatu yang ada pada laluan ayur. Dia contoh laluan ayur, katakan ada sejenis pokok dia tumbuh di bawah dasar sungai tu. Bila ayur tu dia kena ke dahan dia. Lama-lama ayur tu bau dahan tu. Contoh, kita udah bau pokok lah pula. Bermasalah ke? Tak ada masalah. Sebab benda tu dah ada dalam laluan ayur. Ustaz, kalau baru buat, contoh. Pipe bau gam, asam. Bau tu, bukan lama. Kadang-kadang 2-3 hari bau. Sama juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi, apabila contohnya, ayur yang katakan kita baru pasang pipe tak? Bau dia, tak ada masalah. Tak ada masalah.
Tapi kalau apa nama, yang penting gam tu dia dah kering elok, cuma kesan bau tu ada, tak ada masalah. Kalau tak campur pun. Bau tak ada masalah. Okey, disebut lagi di sini, atau kerana air bercampur dengan sesuatu yang ada pada lalu air. Semua keadaan ini tidak akan memudaratkan sifat air mutlak. Lalu air tersebut masih lagi suci lagi menyucikan. Okey, kita tengok satu persatu. Saya tulis di bawah tu ada sedikit perincian lah untuk kita nampak mudah faham. Dalam yang saya tulis sebelum ni, saya tak tulis perincian. Lepas tu baru dapat ilham baca kitab buat perincian. Lepas tu maknanya kalau yang cetakan lama tak adalah perincian. Di muka surat yang ke-9 Baik, saya tulis di bawah tu, perubahan air mutlak dalam 4 situasi di atas tidak menjejaskan status air mutlak kerana perkara-perkara berikut. Okey. Pertama, kita tengok air yang berubah kerana lama bertakung masih lagi air mutlak. Kerana sukar untuk air tidak berubah sifatnya apabila bertakung dalam waktu yang lama. Payah nak elak. Atau contoh, dia memang takung air, bila nak guna, Allah dah berbau. Takkan kita nak ronggah air tu buang semua? Berarti ada kesukaran. Maka syarak memberikan keringanan kalau sudah ada kesukaran. Dia ada satu kaedah fiqh. Iza daqal amru tasa' wa iza tasa'al amru daq. Kalau kita tengok fiqh biasa apa itu? Kalaulah satu benda itu udah sempit, akan diluaskan. Kalau udah luas yang amat-amat, akan disempitkan sedikit oleh syarak. Jadi contohlah, kalau ikutnya dia dah bertukar baunya. Bau air semacam je, dah bau hanyar air ni tak? Tetap air itu dianggap air mutlak kerana perubahan itu disebabkan lama bertakung. Kita orang biasanya memang menakung air. Dan bila bertakung lama itu, kalau tak ada benda dalam tu, tak ada bangkai ke apa ke, tapi bertukar bau, takkan kita nak ronggah buang air? Maknanya guna je lah. Sebab ia adalah benda yang tak dapat nak dielakkan secara kebiasaannya. Satu. Itu kes yang pertama. Air yang berubah dengan sebab bersebati atau bercampur dengan tanah yang suci, tetap dianggap air mutlak. Isu air yang bercampur dengan tanah, macam air gambut tadi tak? Macam puan tanya tadi, air udah warna hitam Ustaz kerana gambut. Okey, benda itu kenapa air yang bertukar warnanya atau rasanya atau baunya disebabkan tanah, tetap air itu dianggap air mutlak. Saya tulis di sini, air yang berubah dengan sebab bersebati atau bercampur dengan tanah yang suci tetap dianggap air mutlak kerana tanah juga adalah alat yang digunakan untuk tujuan bersuci. Iaitu dalam tujuan dua keadaan, iaitu tayamum dan untuk membersihkan najis mughallazah. Jadi tanah pun alat suci juga. Nabi kata apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan untukku akan tanah itu, tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Maknanya di mana kita berada, di atas mana-mana tanah pun boleh untuk kita sembahyang. Kecuali ada sebab-sebab yang mendatang lah, udah tanah tu kucing jadi tempat qada ajak kucing, janganlah kita sujud di situ. Atau dah jadi tempat ibadat orang bukan Islam, makanya makruh kita solat di tempat ibadat orang bukan Islam. Atau dah jadi tempat orang qada hajat, dah haram kerana ada najis. Atau katakan tempat itu mengganggu khusyuk. Contoh, kita semayang dalam kandang kuda atau dalam kandang lembu, unta contoh. Kita ambil lah sejadah, tak adalah najis, tapi tengah semayang mata meliau mandang ke kanan kiri, hai kawan ni mandang aku mandang dia. Udah kan dia terajang aku kan, satu hair pula. Nampak? Semayang udah fikir macam-macam, dah tak khusyuk, maka makruh semayang di tempat apa itu. Jadi nak katanya pemakruhan atau pengharaman itu dengan sebab benda-benda lain. Tetapi secara asasnya tanah di mana tempat sekalipun boleh untuk kita jadikan sebagai tempat salat. Dan tanah juga boleh digunakan untuk tujuan bersuci, iaitu untuk tujuan bertayamum, satu. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan najis mughallazah.
Itu kes air yang bercampur dengan tanah. So kita faham kenapa ia tetap air mutlak. Yang ketiga, air yang berubah kerana berada di kawasan lumut. Lumut lama-lama dia asal dia pokok, lama-lama dia akan cair tau. Dia akan reput, lalu dalam air udahnya dia menyebabkan, ada kalanya kalau kita tengok di sungai, di tepi-tepi sungai tu, ada kalanya air tu warna hijau sebab dah bercampur dengan lumut di situ. Lumut pula yang dah lembik-lembik tu dia menyebabkan air berwarna hijau. Boleh tak kita tadah mak lah dah hijau air? Ini bukan takat orangnya hijau, air pun hijau ni, kata contoh. Boleh ke kita berwuduk menggunakan air hijau? Baik. Tak ada kaitan dengan politik ni isu-isu fiqah minta maaf. Takut salah faham dulu ya. Jadi di sini saya tulis air yang berubah kerana berada di kawasan lumut masih dianggap air mutlak. Minta maaf saya nak nyebut air tu saya rasa macam payah sikit. Saya dah tak lalu dah nyebut. Saya rasa geli pun benar nyebut air. Tak tahulah saya minta maaf lah walaupun saya tulis AIR tapi saya tak boleh nak nyebut dah rasanya. Dah berat benar rasanya. Rasa macam Tuhan tapi tak apalah, saya tidaklah menghina bahasa orang lain, saya pun orang Selangor sebenarnya tapi nak buat macam mana. Baik, saya tulis ayo saya minta maaf saya tak nak tukar dah boleh tukar tapi saya terpaksa menahan diri okey. Ayo yang berubah kerana berada di kawasan lumut, ni bukan lumut Perak ni ni lumut betul ni jangan kata mak tadi kalau kansar bercerita Ustaz sama juga Yang penting lumut, bukan lumut di kalau lumut di Perak tu, lumut di mana-mana sama Air yang berubah kerana berada di kawasan lumut masih dianggap air mutlak kerana biasanya kawasan air adalah kawasan yang berlumut yang boleh mengubah sifat air. Maka kewujudan lumut sekalipun boleh mengubah sifat air penyebab kepada keringanan hukum air. Sebab susah nak elak. Memanglah kita boleh tak payahlah guna air ni kita guna, tapi syarak ingin memudahkan. Benda tu dah ada, adab je lah maknanya. Sama. Kalau contoh tak, bila dah hujan macam-macam tawakal. Tapi kalau macam banjir, biasanya airnya banyak. Dia dah jadi tak isu dah. Dia katakan air tu sikit. Atau masa kita cedok, boleh juga kita cedok tu, Allah, udah apa benda dalam ni gamaknya tiba dia adalah air mutlak. Ustaz, kalau misalnya tadi lendir lah itulah ada air untuk kita ni. Sapunya lendir. Berwuduk lah. Lendir tu tidak lah air tu. Maksudnya dia dah sebati lagi. Kita memang tak boleh nak sekali. Okey. Kita lekat-lekat lah. Katakan masa kita nadah tak itu air bercampur dengan apa? Lumut tu, buanglah lumut tu. Kalau tak boleh juga, maknanya kita boleh lah. Tetapi kalau berlumut tu masalahnya takut lumut tu bertepek ke muka kita, menyebabkan masa berwuduk tu air tak kena ke kawasan yang dah ditutup dengan lumut tu. Jadi untuk memudahkan supaya kita confirm berwuduk kita sah, ambil air tu, buang dulu lumut mana yang dapat, masa kita tadah tu nampak dah tak ada tu, kira ni walaupun air tu dah warna hijau, tak ada masalah. Jangan air tu dah jadi macam gel. Itu dah tak boleh lah. Udah air pun dah bersebati dengan lumut, serupa dah macam gel. Itu tak boleh. Sebab itu bukan air dah tu. Dia serupa macam air tanah, kita tanah campur dengan air udah jadi tanah liat. Lepas tu kita ambil tanah liat yang dalam tu dah bercampur dengan air tu, sepek muka, itu orang tak panggil berwuduk dah. Itu orang panggil nak bertayamum tapi tak kena cara sebab udah basah. Dia tayamum mesti debu, bukannya guna air, bukan guna tanah, tanah campur air. Baik, itu adalah sebab yang bagi masalah yang ketiga, iaitu air yang bertukar warnanya atau rasa atau bau disebabkan lumut. Yang keempat, air yang berubah disebabkan benda-benda yang ada di dasar air atau di laluan air tetap dianggap air mutlak kerana perubahan ini sukar untuk dielakkan. Jadi macam air karat, katakan bau macam air paip, macam bau semacam, itu semua dimaafkan kerana dah air lalu di situ. Nak buat macam mana? Hadap je lah. Dan syarak tidak menganggap perubahan itu mengganggu status asal air mutlak. Okey, sambungannya. Wala bimujawirin ka'udin waduhnin
wala bimilhin ma'iyyin wala biwarakin tanasara minasyajar. Ini juga 3 keadaan seterusnya yang ayo tetap juga dianggap ayo mutlak walaupun sudah bertukar sifatnya. Perubahan ayo mutlak disebabkan ia bercampur dengan sesuatu yang tidak larut. Bukan larut di Perak juga ya. Banyak benar. Perubahan ayo mutlak disebabkan ia bercampur dengan sesuatu yang tidak larut di dalam ayo. Maknanya dia bukan serbuk, dia bukan cecair. Dia benda seketui maknanya. Pepejal kata orang pepejal. Seperti kayu Seperti contohnya kayu gaharu. Sebab kayu gaharu wangi. Tak? Dia bila rendam lama-lama, wangi. Bunga cengkeh. Kita rendam air kita bukan serbuk dia, memang cengkeh yang apa? Yang biji cengkeh tu. Atau bunga lawang. Dia rendam dalam sehari. Tengok apa jadi. Air pun dah warna lain. Rasa pun lain. Baru ni saya minum. Dia kata boleh bagus untuk kesihatan. Saya pun minum, letak air cengkeh, saya letak air suam, letak cengkeh. Lepas tu saya terlupa seharian. Lepas tu saya minum lagi. Lepas tu terus demam. Bila cek bukan demam sebab air cengkeh, demam kerana saya pergi kenduri sambutan hari raya. Rendangnya tak tahu, mungkin ada lalat ke, dah kita tak tahu masa kenduri, udahnya demam terus ya. Bukan sebab air cengkeh. Okey, nak katanya air tu sendiri, dia sudah berubah kerana bukan bercampur dengan serbuk, bukan bercampur dengan sesuatu yang larut. Tetapi kerana ada benda seketui, ada dalam air tu. Cuma lama kelamaan, benda tu tetap tak adalah mereput apa. Dia memberi kesan. Air dah berwarna lain, bau dah wangi. Contoh macam air tu, wangi rasanya. Jadi, apakah dia memudaratkan air mutlak? Di sini saya tulis, saya terjemahkan. Perubahan air mutlak disebabkan ia bercampur dengan sesuatu yang tidak larut di dalam air seperti kayu gaharu dan lemak pejel. Lemak. Contoh kita masa korban, potong lemak lembu, bubuh dalam air. Lama air tu bau lemak. Lemak tu cair ke? Tak. Dia tak bercampur dengan air. Tak? Tapi kita boleh buang lah. Maknanya masa kita ambil air semata-mata ya. Kita toskan ke apa untuk kita dapatkan air. Tapi bau dah, kita rasa pun dah rasa lemak pula ya. Terasa lemak-lemak begitu. Okey, jadi contoh air yang telah bercampur dengan lemak pejel juga tidak akan memudaratkan sifat air mutlak yang suci lagi menyucikan. Maksud dia, contoh saya letak kayu gaharu atau kulit kayu manis dalam air, biarkan seminggu. Kayu tu tak mereput. Kalau mereput, dia jadi macam serbuk. Tapi kalau dia kekal dengan keadaan dia yang asal, walaupun udah rasa kayu manis, tetap air tu boleh saya gunakan untuk tujuan berwuduk, mandi wajib dan beristinja. Orang kata, mak le wanginya air mika yuk. Mana boleh berkayu mutlak. Kita kata, saya campurkan dengan sesuatu yang kerah, yang seketui. Bukan serbuk, bukan cecair. Maka, dia hanya berjiran dengan air, dia tidak bersebati dengan air. Jadi di sini perbezaan dari sudut hukum. Tengok nota kaki nombor 1. Saya tulis di bawah tu, air yang berubah sifatnya, alhamdulillah belum pukul 9 lagi. Air yang berubah sifatnya disebabkan bercampur dengan sesuatu pepejal, tetap dianggap sebagai air mutlak. Kerana perubahan itu hanyalah disebabkan percampuran dan bukannya kerana ia telah bersebati dengan air. Dalam bahasa panggil al-mujawarah, bukan al-mukhalatah. Kalau al-mukhalatah ni dia dah bersebati. Dia dah meresap dalam air. Kalau yang ini, benda tu ada lagi, seketui tu ada lagi. Dia hanya berjiran, dia hanya bercampur je. Tapi dia tidaklah sampai masuk ke dalam molekul air. Tapi saya dah cek dari sudut makmal. Tak, syarak hanya melihat secara zahir. Kalau kita dah proses jadi serbuk, macam Nescafe kopi, katalah apa ni tadi, kayu manis. Proses serbuk kayu manis memang untuk terjaga. Okey. Masih dianggap kerana
perubahan pada serbuk tadi lah, dari seketui dengan serbuk. Kalau serbuk dia dah jadi pada hukum sebelum ini, iaitu serbuk dan cecair kalau campur dengan air, dia sudah bersebati. Dia bukan, Sebatilah. Ya, sebati. bila bersebati, hukumnya adakah air tu masih lagi air mutlak ataupun tidak, melihat kepada keadaan air itu bertukar tak sifatnya. Bertukar bau, bertukar rasa, bertukar warna, bertukar je salah satu sifat dari 3 sifat ini, terus air itu hanya air yang suci, boleh minum maknanya, tapi tak boleh guna untuk tujuan berwuduk, mandi wajib dan juga beristinja. Tetapi kes yang kita sekarang sedang cerita ni, kalau air tu berubah sifatnya, baunya berubah contoh, atau rasa atau warnanya berubah, tetapi disebabkan bukan bersebati tetapi hanya bersekali. Duduk sebelah, berjiran maknanya. Dia berkawan dalam tu. Tetapi tidaklah maknanya dia meresap, dia tidaklah bersebati. Maka hukumnya tetap air itu adalah air mutlak. Dia bukan maksudnya jenis-jenis kayu. Tak. Dia bukan isu jenis kayu kita. Dia isu kepada adakah benda tu bersebati atau hanya bersekali. Guna istilah tu pula ya. Silakan puan. Walaupun kita sengaja letak. Maknanya kalau contoh, tak lalu nak minum air kayu manis ni, rasanya maklum, udah terasa macam awak ni kan nanti bila bercakap orang kata ini karomah ke apa, wangi benar ni, napasnya banyak zikrullah ni, contoh tak. Tak naklah minum, atau nak ronggah buang, tak nak pula rasa, atau ambil lah wudu. Contoh. Boleh kalau nak ingat hukum ni, contoh try sekali letak kayu manis banyak-banyak dalam air mutlak, lepas tu berwuduk dengan tu. Biar kita ingat hukum. Sebab dia sebenarnya adalah sah wuduk dengan air tersebut. Oh tu maklah tu dah bertukar sifat. Ya, tetapi dia bertukar sifat kerana bersekali bukan bersebati. Sedap pula ayat tu ya. Tak nanti saya akan tukar pula. Lipan. Binatang. Akan sampai tajuknya. Awak ingat ada lipan mandah belakang, karang. Atau lipan. sorry. Saya salah faham. Air kalau bercampur dengan binatang, dia akan ada perbahasannya, iaitu adakah binatang itu dianggap najis ataupun tidak. Dia dianggap bernajis ataupun tidak. Jadi dia akan pergi sama ada binatang tu berdarah ataupun tidak. Nanti kita akan tengok, dia ada satu tajuk dia. InsyaAllah. Saya tangguhkan nanti di situ ya. Kalau saya terlupa ulas, nanti puan tanya lagi. Baik, itu cerita air yang bercampur dengan sesuatu benda kerah, benda seketui maknanya. Orang kata pepejal. Nak sebut pepejal, orang Perak tak sebut pepejal. Baik, perubahan air mutlak disebabkan ia bercampur dengan garam. Ini juga adalah keadaan air itu masih lagi dianggap air mutlak. Perubahan air mutlak disebabkan ia bercampur dengan garam yang berasal dari laut. Berasal dari air laut juga. Perubahan air mutlak disebabkan ia bercampur dengan garam yang berasal dari air laut juga, tidak akan memudaratkan sifat air mutlak yang suci lagi menyucikan. Air kita ambil garam. Garam apa ni? Garam laut lah. Campur. Udah air garam. Boleh berwuduk? Boleh. Berkumur yuk? Lalu. Masuk air dalam hidung? Kalau lalu lah. Moklah udah menjerit kawan tu. Air habis mati, habis kuman-kuman dalam hidung. Ya tak? Ikutlah. Nak katanya dari sudut hukum, dia masih lagi air mutlak. Tapi udah bertukar rasa, udah garam. Garam tu asalnya adalah laut. Dan air laut adalah air mutlak. Kena pastikan garam laut lah. Makanya, nengok nota kaki nombor 2. Saya dah tahu dah ada orang akan tanya. Nak pergi nota kaki nombor 2. Mana nota kaki nombor 2? Kalau tak ada yang jumpa nota kaki nombor 2, bererti ini adalah nuskhah yang lama. Sebelum penulis mendapat idea. Sebab tu doakanlah, jangan doakan penulis mati cepat. Sebab kalau mati cepat, kitabnya cepat. Tak akan berubahan.
Tapi selagi dia hidup, mungkin bertukar. Mungkin minggu depan, yang musa kita baca ni, dah ada pula penambahan. Nak buat macam mana kan? Masih hidup, nak katakan. Okey. Di nota kaki yang nombor 2, yang saya baru tambah dalam minggu lepas rasanya. Saya tulis di sini, air yang berubah rasanya kerana garam laut. Sudah larut di dalamnya, tetap dianggap air mutlak. Kerana garam laut pada asalnya adalah air laut. Seperti yang dimaklumi, air laut adalah suci dan boleh menyucikan. Maka garam yang berasal dari air laut juga tidak akan menjejaskan status air mutlak. Bererti kalau garam itu berasal daripada bukit, berasal dari tanah, maka walaupun kalau orang kata ayolah air garam je yuk. Ya, walaupun air garam, tapi garam bukan berasal daripada laut. Garam berasal daripada kayu contohnya. Saya tahu ada ke garam kayu? Saya tak tahu. Katakan garam tanah ke? Ada ke? Entah, saya tak tahu. Garam bukit, dia makan ada garam bukit ke tak? Kalau air tu berasal daripada garam tersebut, maka air tersebut bukan lagi air mutlak kerana sudah bertukar sifatnya. Tapi kalau bercampur dengan air laut, dia ada isu special kerana air laut tu asalnya adalah laut. Seumpama kita ambil air mutlak campur dengan air laut. Adakah air mutlak? Air mutlak. Campur air laut? Air mutlak juga. Campur dua-dua. Adakah akan bertukar sifatnya? Terus air sungai campur air laut dah tak boleh guna wuduk. Tetap kedua-duanya boleh digunakan untuk berwuduk sama ada dicampur atau diasingkan. Baik. Masa saya ingat lagi masa mula-mula belajar dulu, sebelum ada zaman-zaman internet ni, saya bila baca, ada ke garam kalau bukan daripada laut? Tak tahu saya. Sehinggalah akhirnya hari ni di supermarket pun dia menjual dah garam bukit. Tak tahu lah bukit mana. Harus Gunung Tempurung punya garam ke maknya. Ada? Lebuh lah kita. Dia kadang campur pewarna nak jadi. Tu bahayanya kadang setengah benda boleh bahaya ke kesihatan kan. Ya Rabb, guru selamatlah kita. Sampai kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau cadangkan bila kita makan, selain daripada kita baca bismillah, selain kita baca doa makan, kita juga sebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sebab apa? Sebab hari ni memang kita seolah-olah sudah berdepan dengan racun je. Sayur dia meracun, buah dia meracun. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari disebut akan datang satu keadaan sebaik-baik harta seorang Muslim itu adalah kambing yang dibela di atas gunung gadang. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hadis ini seolah-olah ingin menyatakan bahawa kita ni kalau dapat segala yang kita makan tu hasil daripada kita sendiri usahakan, itu bagus. Sebab kita dah tahu kita sembuh apa. Macam kita tanam sayur tak? Kita bela kambing sendiri. Tapi kalau kita mampulah, ini awak nak mengajar, awak nak bela lembu, awak nak jadi petani, awak nak ngangkut air, air tu jenuh. Atau bila kita nak siap, kejap yuk nak bagi makan ikan. Apa tu, bagi makan lembu pula. Lepas tu udah sakit masuk hospital, kena tenang lembu. Bantai terajang je lembu. Satu hal sebab itu takat mampu kita lah. Saya tanam sayur je. Itu sebab saya buat buku hadis 40 amalan yang mudah. Saya ada satu buku hadis 40 amalan yang mudah. Dalam buku tu saya cerita kelebihan, ada satu hadis menceritakan kelebihan kita bercucuk tanam. Kalau burung makan, kalau ada serangga makan, kita dapat pahala seolah-olah bersedekah. Lepas tu saya terfikir, aku pokok apa satu pun tak tanam. Lepas tu saya mula bercucuk tanam. Kat setahun dah tak habis sayur rasanya. Kalau semut makan kotoran kat rumah? Itu saya tak tahu, tak ada dalam hadis. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Kalau semut banyak di rumah, belilah spray. Okey, seterusnya, perubahan air mutlak disebabkan daun-daun yang berguguran daripada pokok juga tidak memudaratkan. Sebab kadang-kala tepi-tepi tempat sumber air ni, dalam telaga ke, ada pokok tepi-tepi tu. Daun gugur. Lama-lama daun jatuh dalam tu, udah mereput. Buah jatuh mereput ke apa ke, udah air pun udah rasa air daun. Macam mana? Boleh berwuduk menggunakan air tersebut? Boleh. Ia tidak memudaratkan kerana sukar untuk dielakkan.
Baik, di sini disebut ayo yang berubah disebabkan daun yang gugur lalu bersebati dengan ayo juga masih ayo mutlak kerana sukar untuk mengelakkan ayo daripada berubah disebabkan daun yang gugur. Habislah tajuk berkaitan dengan isu ayo mutlak. Sekarang kita akan masuk pula kepada perbahasan yang membahaskan tentang isu ayo yang dimakruhkan kita menggunakannya. Yang salah satunya adalah ayo yang terkena panasan matahari. Al-ma'ul musyammas. Ada dalam, saya dah bagi dalam WhatsApp. Boleh tengok dalam WhatsApp. Sekarang pukul berapa kita? Saya takut mengambil masa. 25 minit. Atau kita kena berhenti pukul berapa? Saya lupa sebab dah lama benar puasa. Boleh, Ustaz. Boleh berhenti sekarang? Boleh, insyaAllah. Okey, kita berhenti sekejap. Nanti kita masuk, selepas kita dah bersedia nanti, kita masuk pula untuk tajuk yang keseterusnya, iaitu isu ayo yang makruh digunakan walaupun sah wudu, walaupun sah mandi wajib, sah istinja, tetapi makruh kita menggunakannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.